welcome back to my channel. Okay, hari ni aku nak review Boboiboy Galaxy Card Arena Mat. Okay, yang aku dah buat video di 7-Eleven tu. Okay, aku dah beli. Okay, Arena Mat. Okay, kat bawah ni ada tulis khas untuk permainan Boboiboy Galaxy Card. Okay, tunggu apa lagi? Jom kita buka. Okay, jom kita buka. Okay, dah buka. Wow, cantik ya. Dia macam tempat apa tu, komputer punya mouse Okay, rasa dia macam tu. Okay, jom kita buka. Wow, nice. Okay, kita ada Arena Mat. Nice. Okay, kat sebelah sini kita ada Boboiboy, Ying, Yaya, Frank, Gopal dan Ultrabot. Okay, di sebelah sini pula ada Retaka, Juggernaut, Adudu dan Pro, Captain Sparrow, Captain Besar Vagoba dan ketua apa saya dah lupa Okay, kita dah. Besar dia, boleh tahan besar dia. Okay, memang nice. Okay, kat sini dia ada tulis pemain A dan kat sini ada tulis pemain B. Okay, ni untuk tempat main kad lah, untuk Boboiboy Galaxy Card. Khas untuk Boboiboy Galaxy Card je untuk permainan. Okay, dah belakang dia tengah-tengah tu ada kuasa 7 Boboiboy. Okay, itu sahaja video kali ni. Aku akan review dalam video akan datang aku akan review yang lain ataupun komik. Okay, itu sahaja video kali ni. Bye.